Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farah Nasir dan setiap hari Isnin dan Jumaat, aku akan post vlog aku kat channel ni. Aku nak share cerita aku, perjalanan mencari segenggam berlian sejongkong emas. Cuma minggu ni, hari Isnin aku tak post apa-apa. Hari Isnin aku balik dari Padang Serai. Bila dah sampai rumah, dah petang dah, aku dah penat. Hari Selasa aku catch up apa yang tertinggal, kerja-kerja aku. Hari Rabu malas, hari Khamis malas nak give up. Tapi aku pujuk diri aku. Aku ingat balik kenapa aku buat vlog ni. Sebab kebanyakan view yang aku dapat dan subscriber yang aku dapat datang dari shorts. Maknanya video-video pendek yang aku post lah. Aku post vlog ni sebab just in case ada antara penonton pergilah check channel aku. Lepas tu bila dia tengok channel ni, oh ada vlog. Kemudian dia orang pun tengoklah vlog aku. Jadi aku rasa macam tak best pula kalau tiba-tiba aku stop kan. Hari ni hari Jumaat, aku pun buat vlog yang seterusnya. Cuma aku dah lupa vlog ke berapa. Itu satu. Kedua, aku dah start menulis buku aku. Sebelum ni aku ada cerita yang aku menulis kat Facebook. Aku ada buat post kan. Aku rasa dah sampai 18 post. Mak aku dah share kat aku format. Kalau kat Microsoft Word tu page layout dia macam mana. Mak aku pernah terlibat lah dalam projek penulis buku ni. Yang mana ada beberapa penulis. Diorang menulis anekdot. Kemudian dikompilkan dan jadikan buku. Jadi dia satu buku yang ada banyak penulis. Kan. Jadi mak aku ada belajar lah layout buku tu macam mana. Bila nak menulis tu jangan pakai A4 lah. A4 ni paperwork boleh lah. Working paper boleh lah. Assignment ke boleh lah. Tapi kalau nak menulis buku, layout dia tu dah dibuat siap-siap dalam bentuk buku. Kertas A5. So aku dah start menulis. Benda pertama yang aku buat ialah aku copy paste dulu nota-nota aku yang kat Facebook. Dan sebab page layout tu dah adjust ikut buku, aku dah ada dalam 40 pages lebih lah. Kan? Aku dah ada dalam 40 pages lebih. Cuma benda tu masih dalam bentuk numbering. Maknanya it's numbered form. Ada lagi 1, 2, 3 kan. Apa yang aku kena buat ialah aku olah balik supaya dia jadi satu cerita lah. Cerita yang ada flow and coherence. Sebab kalau kita tulis kat Facebook ni, yes, it's connected. Tapi bila jarak dia tu dah, ini cerita nombor 1, lepas tu ada post, ada reel, maknanya video pendek kan. Ada reel 1, 2, 3, reel 1, 2, 3, tiba-tiba je post kedua. Tak semua orang pergi scroll nak tengok dari nombor 1. Kan, macam sekarang dah 18 kan. Aku tak tahulah siapa yang rajin sangat nak pergi scroll bawah, cek nombor 1. Aku tak tahu. Ada. Tapi personally aku pun tak akan buat macam tu. Kan? Aku fikir sebelum nota ni jadi banyak, 30, 40 nota, baik aku copy paste and then aku stop dulu post dekat Facebook. Aku pun dah godak AI, aku pun dah buat mockup untuk cover buku aku tu. Itu baru mockup, belum finalize lagi. Tajuk pun belum finalize lagi. Maknanya main lepas ni aku akan menulis. Rupanya nak olah ni susah tau. Nak mengarang yang panjang, ayat proper berbanding dengan numbered form kan. But never mind. Aku dah buat dah few pages. The first 4 pages berasap ke otak aku. Sebab aku dah lama tak menulis. So this rusty mind nak kena polish balik. So itulah yang aku buat. Aku dah balik dari Padang Serai. Dah confirm lah booth ni memang tak kena dengan jiwa aku.
team member aku bagi laluan pun aku tak boleh close deal. I don't know, maybe ada kaitan dengan aku punya fisik ke apa ke. I don't know. Aku rasa lebih kepada aku tak ada skill. This is a skill issue. Mungkin bila buku aku dah habis, dah publish, maksudnya dah habis tulis dan dah publish, barulah aku nak join booth balik. I think that's all for today. Aku pun agak clueless nak cakap panjang-panjang kan. Yang mana nak tengok episod sebelum ni, aku ada letak kat sini. Yang nak tengok dari nombor 1, aku letak playlist kat sini. Nanti aku post lagi. Assalamualaikum.